Faiha. Faiha. Oh, sebut tu macam mana? Oh tu. Ya. 2, 3, ada 3, 4, 5, ada 5. Ya, ada 6. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to our channel. Thank you for our subscriber. Thank you siapa yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Okey, untuk kali ini, video kami kali ini, kami nak pergi ke Tasik Kenyir. Okey, ini program family day. Belah mak saya di Terengganu. So, siapa nak tahu kami punya apa aktiviti kami di Tasik Kenyir, sila stay tune sampai habis video habis. Okey? Tengok ayah. Okey guys. Alhamdulillah, ini kami punya Paradise Houseboat yang kami booking. Nanti tak? Jom kita buat tour dalam kita orang punya Paradise Houseboat ni. Wow. Dah boleh masuk? Oh, okey. Ada barang je lah ambil. Okey, sekejap. Kami buat tour sikit. Berat. Jom. VIP bawah ke? Bawah ni. Wow. Okey, ni nombor 12. Ni bilik VIP ya. Saya beluk. Oh, dia pakai aircon dah. Okey, ada aircon guys. Okey, toilet cantik. Ada pada tu. Toilet bersih. Okey. Ini bilik VIP. Jom. Ada service. Baik, tolong tutup pintu. Oh, so ini pun bilik VIP juga. Bilik VIP dia ada toilet Kalau bilik. Oh. Baik, careful baik. Okey, ni dapur dia. Okey, ni yang dapur yang dia bagi. So kalau nak buat masak-masak ramai-ramai gotong royong, memang sempoi tempat dia. So dia sediakan peti ais, rice cooker. Dia ada sediakan freezer. Cun. Staff lobby. Ni bilik mak. Apa benda tu? Bilik VIP. Anak ke? Tak aja mari dah kak. Tak aja mari dah kak. Dah bagi? Nak mari. Apa? Tak. Saya? First time? First time. Family Di atas. Ya. Wow. So ini bilik karaoke. Okey. Karaoke family. Okey ya. Wow. So ni bilik karaoke untuk kalau ada family yang ramai, memang sesuai lah untuk korang buat berkumpul dengan family kat sini. Oh ni Pak Loso dah bagi lah. Jom. Okey, ni bilik. So ni sebenarnya ada bilik atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilik dekat atas. Tandas tak ada. Tandas kat luar. Alamak. Okey, dah review dah bilik-bilik. Jom. Ni bilik kita lah. Jom. Ni bilik kita. Sini. Apa lebar tu? Sini. Wah, tarik. Dah. Dah. Jom kita
pukul 3.40. Jadi kami dah gerak dah. Sekarang tengah tunggu saya punya parents saya. Diorang lambat sikit sampai. So diorang gunakan speedboat tau. Nampak sana tu. Dekat sana side. Kalau gila-gila tahu sama dia. Hai. Oi, buat tutup habis muka. Panas. Oh. Bahaya ada benda naik ni. Bahaya ada benda bila lah. Selamat. Oh, selamat dah ni. Jadi selamat ni, Mek. Dia lah. Selamat. Memang lah kan. Oh, ya, selamat lah. Dah pergi depan ni. Dah ada Mek mana? Bakit ni. Terima kasih. Okey dah, awak okey dah. Ambil. Ya, iPad. Oh, sebab iPad tau. Abang okey. Okey. Abi je dah buka. Abi tak buka kan? Abi tak buka. Okey, dah dapat. Masuk iPad Abi je tak ni. Keluar. Oh, Okey, Abi tak buka. Tenang, Mak. Tiba depan. Okey, dah sampai. Apa dah bau dah nak tu. Apa buah ayam? Ayam kak buah-buah. Kak buah-buah. Kak buah-buah. So. Ada mandi sini. Boleh mandi untuk orang dewasa. Ini tempat sejarah ya. Ha? Lagi? Ayam lagi ya? Atas ni? Di sini kalau orang semangat lemak dia tu sikit lah. Orang saya dengar apa. Dia ada tu. Bau naik bawah.
Apa ni model? Jauh ni lah. Lagi. Kami nak kena dah. Tu risau pula dia depan. Bahaya tepi kan terkepit pula kan. Tu masuk ni 4 orang. Tu apa? Cepatlah kejar. Mr. Haya. Baik. Jaga tangan. Minyak. Pijak minyak. Alhamdulillah. Jumper. Hari ada tu lah. Malu. Jangan rakam ni. Bergaya apa ni? Kekuatan yang nak bagi. The Winnie go. Okay, let's go. Go mewah. Bye. 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 Ada pelangi cantik tu, cepat. Ni macam ni agak dekat pelangi tu. Ha? Bukan. Oh, tu kotak ai. Tu pelangi tu. Kalau naik jalan macam ni tak boleh kalau pergi pantai kan. Pantai kan dekat anak lah malas lah. Kenapa? Ada apa? Adam. Mandor. Itu ni ambil tangan putih saya.
Kita orang nak lalu kat Celah Batu ni. Kita orang nak lalu kat Celah Batu ni. Kita orang takut ni. Aku pula imagine ada kayu tu. Buat apa kat sini? Ada batu ke apa ni? Okey, dia tak begini. Oh, lawa lah. First time weh, hari tu kita tak pergi pun. Hari tu kenapa kita orang tak pergi eh? Kau tak ada ke? Tak ingat lah. Kau tak ada. Kau tak tahu. Apa sebab kita orang tak ambil permit pun? Bapak lah. Tu kawan dia tu panggil tu. Tak ada tu ke? Tak ada minyak ke? Tak ada minyak. Tak ada minyak ke? Tak ada je. Wow, cantiknya. Pakar. Orang pula. Pakar. Macam dulu. Ambil gambar mana kak? Tak apa tu video. Gambar je masuk ni. Ada fotografer. Macam awak je nak masuk ke? Ha? Awak je nak masuk dah? Saya je nak masuk dah? Boleh kan? Jaga tangan kan? Dia dah 05 kak? Kenapa? Ya mama. Lawa kan? Nampak pokok. Jangan nak kena bersama dia orang kan dari Di. Baring. Asi. Okey. Dah ni. Kita ada sini. Buat 360 kan? Oh, dah 60. Dia 60. Tak kena pakai jaket. Okey. Buat lagu-lagu Hindustan ke? Uish, lawa weh. Serius. Lawa gila. Oh, Opa. Kat sana Opa dah standby tu. Opa dah. Lawa.
lawa sangat. Lawa betul. Rugi tak ambil. Awak tak nak. Boleh saya kang asil lain kang. Dia tu sikit. Perempuan asil lain. Jangan weh. Jangan weh. Jangan dia. Masuk. Tengok. Hah? Apa? Hey. Kaki dia. Oh, sana. Adik. Takung. Dia macam sampai ke dunia lain tu. Dia sampai sini. Dunia khayalan. Ya, dunia khayalan.
Selamat datang ke Tanjung Bewah, Tasik Kenyir. Kalau perhatikan dia punya gunung-gunung dia keliling tu kan, memang super awesome lah. Memang cantik gila lah nature dia. Subhanallah. So siapa-siapa ada rezeki boleh datang ke Tanjung Bewah. Dah dapat dah. Ame kum bau. No kumpa miso. Oh, okay. Ada. Ada main? Tak ada.